Sepasang suami isteri warga Amerika membawa anak mereka melancong ke Malaysia. Mereka berasa cemas apabila menaiki bas awam di Kuala Lumpur. Di dalam bas yang sesak itu, anak lelaki mereka yang berkulit hitam menangis dengan kuat. Si bapa berasa sangat risau dengan pandangan orang di sekeliling dan trauma masa lalu yang menghantuinya. Dia berusaha sedaya upaya untuk memujuk anaknya. Tepat pada ketika itu, sepasang kekasih warga Malaysia mengatakan sesuatu kepada mereka yang membuatkan keluarga Amerika itu terkejut. Apakah sebenarnya yang mereka alami? Nama saya Nick, seorang warga Amerika berusia 30 tahun. Kini saya menetap di Amerika Syarikat bersama isteri dan anak lelaki kami yang berusia 3 tahun. Saya mengenali isteri saya semasa bekerja di China dan akhirnya kami berkahwin. Saya seorang wartawan yang mengelilingi dunia dengan berpangkalan di Amerika Syarikat. Disebabkan tuntutan kerja saya perlu kerap keluar negara dan pernah melawat banyak negara seperti Sepanyol dan Itali. Mempelajari bahasa dan budaya baharu di negara tempat bekerja adalah satu cabaran, terutamanya apabila berdepan dengan halangan bahasa. Namun, apabila komunikasi berjalan lancar atau bertemu dengan penduduk tempatan yang baik, hati saya berasa gembira dapat datang ke negara tersebut. Inilah sebabnya saya sangat mencintai pekerjaan ini. Namun sejujurnya, saya tidak mahu kembali ke China lagi. Di sana, saya dan isteri yang berkulit hitam terpaksa berhadapan dengan diskriminasi kaum dan mempunyai pengalaman yang sangat buruk. Saya pergi ke China buat kali pertama 5 tahun lalu dan itu adalah kali pertama saya menjejakkan kaki ke Asia. Ketika itu, saya berasa teruja dan cemas pada masa yang sama. Nasib baik pejabat cawangan di sana mempunyai pekerja dari pelbagai negara. Kami bekerja menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama, jadi tiada masalah bahasa, dan saya juga belajar bahasa Mandarin secukupnya untuk berkomunikasi dalam kehidupan seharian dalam masa beberapa bulan. Disebabkan terdapat orang dari pelbagai negara di tempat kerja, saya jarang merasakan diskriminasi kaum. Isteri saya dihantar bekerja di China sebelum saya. Disitulah bermulanya hubungan kami. Tidak lama kemudian, kami mula bercinta, berkahwin dan mempunyai seorang anak lelaki. Kehidupan kerjaya saya walaupun sibuk sangat bermakna. Saya menjalani kehidupan yang sempurna bersama keluarga yang saya cintai. Saya masih ingat dengan jelas betapa bahagianya keluarga kami semasa kami tinggal di China. Pengalaman buruk itu berlaku pada satu hujung minggu. Semasa itu kami sedang bersiap untuk keluar bersiar-siar. Kami merancang untuk pergi ke sebuah taman besar yang mempunyai padang rumput yang luas. Taman ini adalah tempat popular bagi banyak keluarga untuk berkelah dan bermain badminton pada hari cuti. Saya mendapat maklumat ini daripada rakan sekerja dan memutuskan untuk pergi serta-merta. Dari rumah kami ke taman tersebut, kami perlu menaiki bas kira-kira 30 minit. Hari itu kami menyediakan bekalan makanan dan tikar piknik serta bersedia untuk bertolak awal pagi. Bas penuh dengan orang ramai yang ingin ke taman. Namun memandangkan kami beratur lebih awal, kami mendapat tempat duduk. Saya memangku anak saya dan tidak sabar untuk sampai ke taman yang kami nantikan. Selepas kami naik, orang ramai terus naik sehingga bas penuh sesak. Seketika kemudian saya perasan sepasang suami isteri warga emas yang berdiri di lorong merenung kami dengan pandangan yang tajam. Pandangan mereka begitu tajam sehingga saya tertanya-tanya jika ada sesuatu yang tidak kena, tetapi kami tidak melakukan apa-apa kesalahan, jadi saya tidak faham puncanya. Selepas itu saya mendengar pasangan itu mula berbisik-bisik. Memandangkan keadaan di dalam bas agak sunyi, saya dapat mendengar perbualan mereka dengan jelas. Kenapa orang kulit hitam dapat tempat duduk tetapi kita tidak? Ini China. Orang China sepatutnya mendapat keistimewaan. Apabila mendengar kata-kata itu, saya berasa sangat terkejut. Tidak pernah terlintas di fikiran saya akan mendengar kata-kata rasis sebegitu dengan telinga sendiri. Isteri saya juga mendengar perbualan itu. Dia sedih dan menundukkan wajahnya. Apabila saya terfikir bahawa orang di sekeliling mungkin berfikiran sama, saya berasa sangat tidak selesa. Kemudian anak saya mula menangis kerana kesesakan dan udara yang tidak selesa di dalam bas. Saya risau dia akan menangis dengan kuat, terutamanya takut akan dimarahi lagi seperti oleh pasangan warga emas itu. Bagaimana ibu bapa mendidiknya sampai anak menangis sebegini? Mesti sebab ibu bapanya orang kulit hitam. Kami cuba sedaya upaya untuk memujuk anak kami berhenti menangis dan akhirnya dia diam dan tertidur.
Tetapi kemudian saya mendengar pasangan warga emas itu berkata lagi, "Cepatlah turun dari bas supaya kita tidak perlu satu bas dengan orang kulit hitam." Ini benar-benar teruk. Pengalaman rasisme pertama di China ini membuatkan saya sangat terkejut. Mereka mungkin fikir kami tidak faham bahasa Mandarin jadi mereka bercakap tanpa rasa segan. Tetapi walaupun kami tidak faham sekalipun tiada siapa yang berhak menyakiti orang lain dengan kata-kata. Hakikatnya, kami faham bahasa tersebut dan kata-kata itu meninggalkan luka yang dalam di hati kami. Malah di Amerika Syarikat saya pernah menghadapi rasisme tetapi ia tidak pernah menjadi perkara yang boleh dibiasakan. Setiap kali rasisme berlaku, ia ibarat luka baharu. Perjalanan ke taman pada hari itu menjadi sia-sia sama sekali. Demi anak kecil kami, istri dan saya cuba berlagak ceria, tetapi pengalaman berhadapan dengan rasisme secara langsung ini sangat berbeza daripada pengalaman di tempat kerja kami, membuatkan jiwa kami berdua sangat terguncang. Dan pengalaman sebegini berlaku lagi beberapa kali selepas itu. Contohnya satu hari kami pergi ke pusat beli belah berdekatan rumah dan masuk ke kedai pakaian. Semasa kami sedang memilih barang, saya mendengar sepasang lelaki dan wanita berusia sekitar 36 menunjuk ke arah kami dan berbisik. Orang kulit hitam benar-benar mahu beli barang di sini ke? Kalau pakai pun takkan sesuai dengan mereka kan? Apabila mendengar kata-kata ini, kami terdiam. Akhirnya kami keluar dari kedai tanpa membeli apa-apa. Sejak itu, kami mengelak daripada membeli belah di kedai fizikal dan beralih kepada pembelian dalam talian. Sekurang-kurangnya kami tidak perlu berhadapan dengan kritikan secara berdepan. Menjalani kehidupan di China, walaupun jarang ada serangan lisan secara berdepan, selalunya ada kata-kata rasis di belakang kami dalam jarak yang boleh didengar membuatkan kami sedar akan semuanya. Tugasan kerja kali ini menyedarkan saya tentang keperitan situasi yang masih dialami oleh orang kulit hitam di negara-negara Asia dan saya tidak mahu kembali ke China lagi. Keluarga kami tidak pernah terfikir untuk melancong ke Asia lagi. Tetapi perkara yang mengejutkan berlaku, kami mendapat peluang untuk melancong ke Malaysia. Rupa-rupanya bos saya memenangi hadiah loteri tiket penerbangan ke Malaysia. Namun disebabkan ada urusan dia tidak dapat pergi jadi dia memberikannya kepada kami. Apabila menerima tawaran ini, kami teragak-agak lama, terutamanya apabila teringat pengalaman buruk di China. Kebimbangan mengenai perjalanan ke Asia tidak pernah pudar. Kejadian di dalam bas dan di kedai pakaian layanan tidak mesra hanya kerana warna kulit kami adalah perkara yang sukar dilupakan. Tetapi bos memberikan semangat kepada kami dengan berkata China dan Malaysia adalah tempat yang berbeza. Oh, semasa saya pergi ke sana, saya rasa Malaysia adalah negara yang sangat hebat. Walaupun begitu, saya masih risau kerana bos saya berkulit putih. Bagaimana mungkin pengalamannya sama dengan kami? Pada masa itu, bagi saya China dan Malaysia kelihatan seperti negara yang serupa. Tetapi bos tetap bertegas, kamu semua pasti akan menyukai Malaysia. Mendengar kata-katanya, akhirnya kami memutuskan untuk membawa keluarga ke Malaysia bersama-sama. Apabila saya pulang dan memberitahu istri pada mulanya, dia agak keberatan. Tetapi apabila melihat bahawa ia adalah cadangan bos, dia akhirnya bersetuju. Selepas itu, kami mula membuat persiapan untuk perjalanan ke Malaysia, mempelajari bahasa Melayu yang mudah dan mencari maklumat tentang tempat pelancongan menarik. Walaupun begitu, sebelum bertolak hati kami masih penuh dengan kebimbangan. Namun apabila kami benar-benar tiba di Malaysia, kebimbangan itu hanyalah ketakutan kami sendiri semata-mata. Pada hari pertama tiba di Malaysia, kami memutuskan untuk membawa anak lelaki kami yang sukakan haiwan ke zoo negara kerana kami dengar di sana ada banyak haiwan yang unik. Tetapi dari hotel tempat kami menginap ke zoo, kami perlu menaiki bas. Pengalaman menaiki bas di China kembali menerjah fikiran saya. Rasa takut dan bimbang akan didiskriminasi kerana warna kulit muncul kembali. Tetapi walaupun begitu, demi anak yang sukakan haiwan kami memutuskan untuk menaiki bas. Apabila naik kami segera menghadapi masalah kecil, kami tidak biasa dengan sistem pembayaran tambang dan kami tidak tahu berapa ringgit shilling yang perlu dimasukkan. Di luar masih ada penumpang lain yang sedang menunggu untuk naik bagi ke zoo juga membuatkan kami semakin panik. Ketika itu, saya takut akan dimarahi kerana lambat. Tetapi kemudian perkara yang tidak disangka berlaku. Seorang lelaki Malaysia yang beratur di belakang kami memberitahu jumlah wang yang perlu dimasukkan dengan sopan.
Dengan bantuannya, kami dapat naik dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan bahasa tempatan yang saya pelajari, terima kasih. Pada ketika itu, saya sedar bahawa orang baik masih wujud dan berasa sedikit lega. Namun, selepas menaiki bas, satu lagi cabaran menanti kami. Hari itu bas penuh sesak dengan orang ramai. Kami hanya mampu berdiri sambil memegang pemegang sepanjang perjalanan. Di dalam bas yang bergoyang, saya memeluk anak saya dengan erat risau. Dia akan meragam dan menangis di ruang yang sempit sebegini. Dan perkara itu benar-benar berlaku. Seketika kemudian anak saya mula menangis. Suara tangisan anak saya bergema di dalam bas yang sunyi, membuatkan kami sangat risau dan gelisah. Kami rasa seperti mengganggu penumpang lain. Disebabkan anak saya tidak berhenti menangis, kami mula mempertimbangkan dengan serius sama ada patut turun di perhentian seterusnya. Tetapi pada ketika itu, sepasang kekasih muda warga Malaysia berjalan ke arah kami dan berkata, "Jika tidak keberatan, silakan duduk di sini." Mereka bangun dan memberikan tempat duduk mereka kepada kami. Kami terkejut dan terharu dengan kebaikan hati mereka lalu menerima tempat duduk itu. Pasangan itu juga menunjukkan minat terhadap anak saya. Komelnya, berapa umurnya, tanya mereka dalam bahasa Inggris. Kami berbual dengan mereka sebentar dan tidak sedar bahawa anak saya sudah berhenti menangis. Daripada pengalaman ini, kami sangat kagum dengan sifat belas kasihan dan lemah lembut rakyat Malaysia. Bermula daripada orang yang mengajar cara membayar tambang bas, sehinggalah pasangan yang memberikan tempat duduk serta penumpang lain yang tiada seorang pun mengeluh semasa anak saya menangis. Tindakan semua orang terpahat dalam di hati kami. Semasa turun dari bas, pasangan itu melambaikan tangan kepada anak saya dan anak saya membalas lambaian mereka dengan gembira. Pada mulanya kami risau akan menyusahkan orang lain, tetapi realitinya adalah sebaliknya. Sejak itu, saya dan isteri merasakan kehangatan rakyat Malaysia dan faham bahawa di antara negara-negara Asia, Malaysia adalah negara yang mempunyai persahabatan yang istimewa. Dalam perjalanan di Malaysia, selepas itu kami sering merasakan sambutan hangat penduduk tempatan di pelbagai tempat pelancongan. Contohnya, sekali peristiwa kami makan di restoran, anak saya tertumpahkan air di atas meja secara tidak sengaja. Semasa kami sedang tergesa-gesa mengelap, orang Malaysia yang duduk di meja sebelah datang membantu mengelap dengan penuh semangat. Tindakan yang penuh belas kasihan ini sangat menyentuh hati kami dan kami berasa tulus berterima kasih atas budaya tolong-menolong ini yang tidak mempunyai sebarang prasangka perkauman. Isteri saya dan saya juga bercakap kemudiannya, kalau perkara ini berlaku di China, kita pasti sudah dimaki. Satu lagi peristiwa, semasa berada di kedai cenderamata, saya terlupa telefon pintar di atas rak. Semasa hendak keluar dari kedai, seorang wanita Malaysia menyedarinya dan segera memulangkan telefon itu kepada saya. Pengalaman ini menjadi peluang bagi kami untuk merasai sekali lagi kebaikan hati orang Malaysia. Ini sangat berbeza dengan di Amerika Syarikat. Di sana, jika barang hilang selalunya ia akan dibiarkan begitu saja atau dalam kes terburuk, mungkin ada orang yang mengambilnya untuk diri sendiri tanpa berfikir untuk mencari pemiliknya. Tetapi di Malaysia, saya rasa ada ramai orang yang akan melakukan perkara yang betul tanpa ragu-ragu. Tindakan membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan ini membuatkan saya sangat kagum dengan perwatakan rakyat Malaysia. Kami juga berpeluang melawat bangunan Sultan Abdul Samad dan Batu Caves di Kuala Lumpur. Keindahan dan pesona sejarah yang agung itu meninggalkan kesan tersendiri di hati saya. Kawasan yang sibuk seni bina Malaysia yang indah dan orang ramai menjadi inspirasi dan keterujaan bagi saya. Masa yang dihabiskan di sana membolehkan saya merasai perpaduan budaya di mana tradisi bertemu dengan kemodenan menjadi kenangan yang sukar dilupakan. Khazanah berharga di muzium yang menakjubkan keseriusan dan kesucian Batu Caves dan ketenangan di tepi sungai Klang River of Life. Pemandangan yang pelbagai ini memperlihatkan kepada saya sisi lain sejarah Kuala Lumpur. Terutamanya suasana di Batu Caves yang seolah-olah menjemput pengembara melintasi masa dan kedalaman kerohaniannya terpahat dalam di benak saya. Di sana kami melihat banyak kraftangan dan makanan tradisional. Malaysia merasai kekayaan budaya Malaysia yang sebenar. Selain itu, berjalan-jalan di tepi sungai dengan pemandangan latar belakang bangunan pencakar langit moden seperti KLCC membuatkan saya kagum dengan keindahan yang menggabungkan antara yang lama dan baharu di Kuala Lumpur.
Berjalan-jalan di kawasan bandar itu ibarat satu perjalanan untuk meneroka kedalaman budaya Malaysia yang sebenar. Mengelilingi kawasan bersejarah melawat kedai dan gerai tradisional membuatkan kami larut dalam suasana unik di mana sejarah dan budaya moden Malaysia bertemu. Pemandangan yang menyenangkan itu sangat mengagumkan saya. Terutamanya interaksi dengan penduduk tempatan membolehkan kami merasai secara langsung sambutan hangat dan keterbukaan rakyat Malaysia yang gembira menyambut pelawat. Perjalanan ke Malaysia kali ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi keluarga kami untuk merasai kehangatan dan kebaikan hati penduduk tempatan. Kami menyedari bahawa rakyat Malaysia melayan semua orang dengan lembut tanpa mengira warna kulit. Kami menghormati sikap itu dari lubuk hati. Saya dan isteri telah jatuh cinta secara mendalam terhadap rakyat Malaysia hasil daripada pengalaman ini. Malah sebaik sahaja isteri saya sampai di rumah, dia terus mula merancang untuk perjalanan ke Malaysia yang seterusnya. Kami berasa amat bersyukur kerana di sini tiada diskriminasi atau kritikan seperti yang pernah kami alami di China. Sebelum ini, kami mempunyai stereotip mengenai negara-negara Asia dan bimbang bahawa Malaysia juga mungkin mempunyai rasisme. Tetapi perjalanan ini telah menghancurkan prasangka itu sepenuhnya. Kami berterima kasih kepada bos kami yang memberi peluang perjalanan ini. Ramalannya bahawa kamu semua pasti akan menyukai Malaysia ternyata sangat tepat. Apabila kami kembali dan menceritakan pengalaman hebat kami, kepadanya dia tersenyum puas. Dan kami pun memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti orang Malaysia, berbuat baik kepada semua orang tanpa prasangka. Kami sangat berterima kasih kerana dapat bertemu dengan rakyat Malaysia yang memberikan impak indah sebegini kepada kami.